jawatan saya di sini adalah sebagai executive chef di Primera Hotel. Okay, Chef. Untuk tahun ni apa tema dia, Chef? Okey, tema pada tahun ini lambaian Ramadan dekat di hati. Ya, apa tema tu dalam ramayan dekat di hati ni, apa maksud dia tu? Okay, that mean kita menunggu-nunggulah Ramadan tu datang. So tiba Ramadan tu nanti, so kita dah sajikan dengan makanan yang authentic lah, macam Melayu traditional food. And then tahun ni juga kita banyak konsep stall live cooking. So salah satu yang berada di Primera, Gearbox Soup, Shell Out kita ada pada tahun ni. And then kita ada sate, kita ada yang tofu, kita ada pasta yang kita masak di atas cheese Badano, original Parmesan cheese. So yang macam tuan-tuan tengok tadi, itulah kita punya signature pada tahun ini. Ya, tahun ni berbanyak menu, Chef. Menu pada tahun ni kita buat lebih kurang daripada 170 item lah. Okay, apakah range harga dia untuk tahun ni? Okey, harga pada tahun ni kita meletakkan harga dengan harga RM149 masa Ramadan nanti. So yang membeli early bird kita jual dalam RM118. And then yang macam tadi GM cakap, kita ada package yang mana nak membeli lebih daripada 50 ke atas tu, harga dia boleh lagi kurang. Harga group by group. So tahun ni nampaknya macam ada duta. Duta pada tahun ni kita menampilkan Kak Fauziah Ahmad Daud lah. Yang sinonim kita dengar cerita dulu Azura lah. So dia datang banyak membantu saya. So dia bagi kongsi idea. So yang kita buat hari ni terjadilah apa yang berlaku pada hari ni, idea. So saya berbincang dengan dia lebih daripada 3 bulan. So saya dah kenal Kak Uji ni lebih daripada 20 tahun. So kenal dia satu tempat dulu lah bekerja. So nampaknya tahun ni ada patin tempoyak. Patin tempoyak tu kita tak boleh tinggal. Itu Memang signature. Setiap tahun. Yes, ada patin tempoyak. Sebab itu permintaan ramai. So patin tempoyak. So yang base-nya ikan patin tu kita ambil daripada Temeluk. Kita ambil hari-hari supplier. Kita tak frozen kan dia. So kita ambil fresh from Temeluk. Lepas tu ada lamb shank kat, Chef? Lamb shank tak ada. Kita whole lamb ada. Whole lamb unik kat sini. Kita bakar menggunakan arang. So kita tidak menggunakan combi oven. So proses arang dengan oven, arang lagi susah. Rasa lagi sedap. Rasa memang smoke. So mungkin ada last word daripada chef. Okay. Alu-alukan. Saya mengalu-alukan yang di luar sana, datanglah menikmati juadah yang kami hidangkan sepanjang bulan Ramadan nanti. Kami janji food yang dihidangkan segar dan enak. Okay.